Apabila jemaah kamu kecil, setiap jiwa sangat bermakna, tetapi apabila jemaah besar dan memenuhi gereja, pastor tidak perlu perhatikan siapa yang hadir, namun apabila bilangannya sedikit, hati kamu rindu melihat setiap wajah, dan apabila seseorang muncul setelah tidak hadir, seperti minggu lepas apabila kita tidak melihat beberapa orang di antara kamu, kita berasa sangat gembira melihat kamu kembali, saudari, kerana beginilah Tuhan memandang kepada anak-anaknya, sentiasa rindu mereka pulang. Pada musim perayaan dahulu, saya sering melakukan perjalanan dari Johor ke Kedah di mana ibu bapa saya tinggal. Pada waktu itu anak-anak saya masih kecil, dan ibu bapa saya akan menunggu kami, dan ayah saya akan menyediakan semua makanan untuk sambutan Krismas yang sentiasa berakhir dengan hidangan besar. Oleh sebab saya bekerja sebagai tukang masak, ayah saya akan berkata, "Kamu beli, dan apabila kamu balik, kamu buatlah kerja kamu, lalu kami memasak, menikmati masa bersama, dan setiap kali kami pulang, saya dapat melihat senyuman besar di wajahnya, dan itulah juga yang Tuhan inginkan, untuk melihat senyuman pada wajahnya apabila kita datang ke hadiratnya." Sekarang kita sudah memasuki bulan terakhir tahun ini, dan hari-hari berlalu begitu cepat. Tidak lama lagi kita akan menyambut Krismas, dan selepas itu memasuki tahun baru. Berapa ramai di antara kita yang teruja untuk menyambut tahun 2026? Ada beberapa tangan diangkat, dan saya juga teruja, walaupun kemudian saya akan tanya mengapa kamu begitu teruja untuk 2026. Bagi saya, apabila tahun baru mendekat, selain menyediakan mesej dan mencari sesuatu yang segar daripada Tuhan, saya selalu bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya harus melangkah masuk ke era baru, sedangkan apa yang sepatutnya saya lakukan masih belum selesai, dan kini 2026 bakal tiba, jadi saya perlu mengumpulkan semuanya dan bermula semula. Tetapi jika kamu menikmatinya, puji Tuhan, kerana kita sepatutnya menikmati setiap hari, dan apabila matahari terbit, kita patut bersyukur kepada Tuhan kerana itu adalah hari yang baru, sama seperti Yakub yang mempercayai Tuhan dan berkata sebelum fajar menyingsing dia mahu menerima berkat. Kita juga sentiasa meminta Tuhan memberkati kita, keluarga kita, dan mereka yang berada di sekeliling kita. Hari ini kita ingin melihat bagaimana kita akan memasuki tahun 2026. Isteri Pastor Palani bertanya sama ada itu sahaja hiasan di gereja, tetapi saya memberitahunya bahawa saya tidak banyak menghias, kerana saya lebih menumpukan kepada hiasan dalaman hati daripada hiasan luaran. Sebab itulah anak-anak saya tidak pernah benar-benar mengalami memasang pokok Krismas atau menghiasnya pada hari Krismas. Bukan kerana saya menentang Krismas, tetapi kerana ada perkara tertentu yang berasal daripada paganisme dan saya ingin hidup dalam kebenaran. Itulah diri saya. Apabila kita melihat kepada Yosua pasal 1, satu bahagian yang sangat biasa, khususnya ayat 5 hingga 9, kita diingatkan bahawa apabila kita memasuki tahun 2026, kita mesti menjadi lebih kuat daripada tahun 2025. Tuhan memberitahu Yosua bahawa tiada siapa yang akan dapat menentangnya. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga akan menyertai Yosua dan tidak akan meninggalkannya ataupun membiarkannya. Dan Yosua diperintahkan supaya kuat dan berani kerana dia yang akan memimpin bangsa itu untuk mewarisi tanah yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dia diperintahkan supaya sangat berani dan taat kepada seluruh hukum yang diberikan melalui Musa, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya dia berjaya ke mana sahaja dia pergi. Dan dia diberitahu supaya jangan membiarkan kitab hukum itu menjauh daripada mulutnya, tetapi merenungkannya siang dan malam dan melakukan segala yang tertulis di dalamnya supaya dia akan makmur dan berjaya. Tuhan bertanya kepada Yosua supaya kuat dan berani, dan supaya tidak takut atau tawar hati, kerana Tuhan akan menyertainya ke mana sahaja dia pergi. Apabila kita bergerak dari 2025 ke 2026, walaupun nombornya berubah, Tuhan sedang bertanya sama ada kita telah berubah. Apabila saya duduk membaca Alkitab, soalan pertama yang saya tanya kepada diri sendiri ialah sama ada saya sudah berubah, dan sama ada ayat yang saya baca itu akan mengubah saya. Saya membaca Alkitab dengan pemahaman itu,
Dan pada saat itulah firman Tuhan berbicara kepada saya, menyentuh bahagian yang perlu diubah, dan walaupun saya tidak berubah sepenuhnya, saya meneruskan perjalanan ini. Apabila kita memasuki tahun 2026, usia kita meningkat, rambut hitam menjadi kelabu, dan walaupun kita boleh mewarnakannya supaya kelihatan bergaya, kita tidak dapat mengubah proses penuaian fizikal. Apabila saya melihat gambar zaman muda saya atau gambar hari saya berkahwin, ia tidak lagi sama kerana masa mengubah segalanya. Tuhan memberitahu Yosua supaya kuat kerana dia perlu membawa bangsa itu masuk ke tanah yang dijanjikan, dan itu bukan tugas mudah. Yosua adalah gambaran tentang Kristus, kerana sama seperti Kristus dilahirkan, hidup, dan kini ingin membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan untuk kita, iaitu rumah syurgawi. Yosua membawa bangsa Israel melintasi sungai Yordan ke tanah yang berlimpah susu dan madu, tempat penyegaran dan berkat, sama seperti Yonatan yang merasa segar setelah merasai madu walaupun Raja Saul melarang makan. Tuhan mengarahkan mereka supaya jangan membiarkan kitab hukum menjauh daripada mulut mereka, tetapi merenungkannya siang dan malam, kerana Taurat itu adalah dokumen perjanjian yang diberikan untuk memimpin pemimpin dan umat supaya berjaya. Kita tidak berbeza daripada bangsa Israel. Mereka mempunyai Taurat, tetapi kini kita mempunyai seluruh Alkitab yang lengkap diberikan kepada kita untuk tujuan yang sama. Hari ini kita mempunyai seluruh Alkitab di tangan kita, dan kita harus bertanya kepada diri sendiri sama ada kita lebih baik daripada bangsa Israel di padang gurun atau ketika mereka berada di tanah Kanaan. Apabila kita memikirkan hal ini, pujian di bibir kita dan renungan siang dan malam itu bermaksud terus-menerus berbicara, belajar, dan merenungkan firman Tuhan. Perkataan Ibrani Hagah, Hagah, diterjemahkan sebagai merenung dan secara harfiah bermaksud berbisik atau menggumam, seperti apabila beberapa orang duduk bersama dan terus berbual antara satu sama lain, dan itulah maksud Tuhan apabila Dia berkata untuk merenungkan firman, artinya sentiasa mengulangi dan membisikkan firman kepada diri sendiri. Sekarang Tuhan berkata kepada Yosua supaya jangan membiarkan kitab hukum itu menjauh dari mulutnya tetapi merenungkannya siang dan malam. Tuhan memberikan hukum itu kepada Musa, dan Musa menyerahkannya pula kepada Yosua. Yosua, yang datang selepas Musa, adalah seorang lelaki yang dipilih oleh Tuhan, walaupun kita tidak banyak mendengar tentang dirinya sewaktu Musa masih hidup kerana Yosua seorang yang tenang, rendah hati, taat, dan setia mengikut pemimpinnya. Satu perkara yang menonjol ialah ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan, Yosua berada di suatu bahagian di pertengahan gunung itu, berada di antara Musa yang bersama Tuhan dan bangsa Israel yang berada di bawah. Yosua jarang disebut tentang apa yang dilakukannya, walaupun dia muncul dalam peperangan dan beberapa peristiwa lain, tetapi kini tugasan dan perintah itu diserahkan kepadanya. Tuhan terus-menerus mengingatkan Yosua untuk menjadi kuat dan berani kerana Yosua telah melihat betapa banyak penderitaan yang Musa alami. Kadang-kadang penderitaan pastor atau pemimpin menjadi jelas di mata orang, dan Yosua di sini terus diingatkan oleh Tuhan untuk menjadi kuat dan berani sama seperti Tuhan menyertai Musa. Yosua telah melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan Musa, bagaimana Tuhan meneguh dan membentuknya, bagaimana Laut Merah terbelah, bagaimana Miriam dan Harun menuduh Musa dan bagaimana Miriam menjadi kusta, dan segala peristiwa itu. Namun Tuhan terus berkata kepada Yosua, jadilah berani, jadilah kuat, dan berhati-hatilah untuk mematuhi segala yang aku perintahkan kepadamu. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya untuk mematuhi dengan teliti setiap perintah yang Dia berikan. Samuel berkata bahawa lebih baik taat daripada mempersembahkan korban, kerana Tuhan tidak berminat dengan korban yang hanya bersifat luaran. Dalam buku Yesaya, Tuhan berkata bahawa sekalipun umatnya membina sebuah rumah untuknya, Dia tidak akan tinggal di dalamnya kerana hati mereka tidak benar. Jika Tuhan berkata demikian, kita harus bertanya apakah sebenarnya yang Tuhan kehendaki daripada kita. Yosua adalah seorang yang kuat dan berani, dan dia diurapi oleh Musa,
seperti yang dicatat dalam Ulangan bab 31. Dalam petikan itu kita membaca, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut atau terkejut terhadap mereka, kerana Tuhan, Tuhanmu, berjalan bersamamu. Dia tidak akan meninggalkanmu atau membiarkanmu." Musa memanggil Yosua di hadapan seluruh Israel dan memerintahkannya untuk menjadi kuat dan berani, kerana dialah yang akan memimpin bangsa itu masuk ke tanah yang Tuhan telah bersumpah memberikan kepada nenek moyang mereka, dan membahagikannya sebagai milik pusaka mereka. Bukan sahaja Musa berkata kepada Yosua untuk menjadi kuat, tetapi Tuhan sendiri berbicara kepada jemaah itu dan berkata bahawa Yosua akan menjadi pemimpin dan mereka mesti mendengar arahan daripadanya. Kemudian, dalam ayat 23, Tuhan sekali lagi memerintahkan Yosua supaya menjadi kuat dan berani kerana dialah yang akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, dan Tuhan sendiri akan menyertainya. Ketika kita menghampiri tahun 2026, Tuhan yang sama juga menjanjikan kehadirannya ketika kita melangkah masuk ke tahun yang baru. Saya pada mulanya ingin berkhutbah tentang kasih kurnia, tetapi Pastor Palani akan menyampaikan mesej Christmas, jadi saya terfikir untuk berbicara tentang kasih kurnia yang tidak dijangka. Ada orang berkata bahawa zaman kasih kurnia sudah hampir berakhir, tetapi selagi kasih kurnia itu masih ada, kita mesti menyedari apa yang sedang berlaku di seluruh dunia. Setiap tahun kita mendengar tentang bencana yang membawa kedukaan. Kita mendengar tentang orang Kristian di Nigeria dibunuh beribu-ribu orang, dan di beberapa bahagian di India, para percaya dilarang untuk bertaubat atau mengikuti Kristus. Baru-baru ini mereka memperingati ulang tahun tragedi seorang pendakwah dari Australia yang 2 orang anaknya dibakar hidup-hidup, menandakan 30 tahun sejak kejadian yang mengerikan itu. Semua ini mengingatkan kita bahawa kejahatan semakin meningkat. Pada penghujung setiap tahun, ada setengah para pastor akan memberi Alkitab versi untuk tahun yang akan datang, tetapi saya tidak memberi. Sebaliknya, saya berkata kepada orang ramai supaya berlutut dan bertanya kepada Tuhan apa yang Dia mahu lakukan, kerana jika saya memberikan kamu satu firman dan ia tidak menjadi kenyataan, kamu mungkin akan kecewa. Oleh itu kita mesti mengambil tanggungjawab sendiri, merendahkan diri, dan mencari Tuhan ketika kita memasuki tahun 2026. Sepanjang tahun 2025, banyak perkara telah berlaku, ada yang gagal, ada yang membawa kesakitan dan kedukaan, namun kita tetap berdiri kerana kasih kurnia Tuhan. Musa juga meletakkan tangannya ke atas Yosua, seperti yang dicatat dalam Ulangan bab 34, dan roh hikmat turun ke atas Yosua kerana Musa telah mengurapinya. Pengurapan itu menjadikan Yosua seorang pemimpin yang hebat seperti Musa, kerana Tuhan telah berjanji untuk menyertainya, tidak meninggalkannya atau membiarkannya, memberikan Yosua keyakinan untuk terus bergerak ke hadapan. Ulangan bab 17 ayat 18 pula memerintahkan bahawa apabila seorang raja duduk di atas takhtanya, dia harus menulis untuk dirinya sendiri satu salinan hukum Tuhan yang diambil daripada para imam dan menyimpannya, membacanya seumur hidupnya supaya dia belajar takut akan Tuhan dan berhati-hati mematuhi setiap perintah, tanpa menganggap dirinya lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Apabila firman Tuhan dibacakan di hadapan jemaah, jemaah harus menerimanya dan mentaatinya. Ketika Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan membaca gulungan kitab Yesaya tentang dirinya, dia menutup gulungan itu dan berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini," dan walaupun ada yang mengenali kuasa dan kewibawaannya, para Farisi dan ahli Taurat merasa tersinggung. Apabila firman diberitakan kepada kita, kita mesti membawanya pulang, menyelidikinya, dan memeriksa sama ada ia benar, sama seperti orang-orang Berea ketika Paulus berkhutbah, mereka mendengar dengan teliti dan kemudian memeriksa kitab suci. Inilah sebabnya mengapa para percaya harus memegang Alkitab di satu tangan ketika mendengar khutbah, satu amalan yang ditekankan oleh ramai guru besar. Dalam Ulangan 31, Musa selesai menulis kitab Taurat dari awal hingga akhir, menyerahkannya kepada orang Lewi yang membawa tabut perjanjian,
dan memerintahkan mereka supaya meletakkannya di sebelah tabut perjanjian Tuhan sebagai saksi terhadap bangsa itu. 3 barang suci disimpan di dalam tabut, tetapi Musa tidak menyuruh mereka meletakkan kitab Taurat itu di dalamnya. Dia menyuruh mereka meletakkannya di sebelah tabut itu. Ketika tabut itu dibawa, orang tidak dibenarkan melihat ke dalamnya, dan hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus sekali setahun. Setiap kali tabut itu dibawa ke medan peperangan atau ke mana-mana, kitab Taurat itu diletakkan di sebelahnya sebagai peringatan bahawa ini adalah firman Tuhan dan bangsa itu harus mengikutinya tanpa alasan. Mengapa perkara itu begitu penting? Dalam ayat 27 Musa berkata, "Kerana aku tahu betapa degil dan keras tengkuk kamu." Musa sedang menyatakan, "Aku tahu betapa memberontaknya kamu dan betapa kerasnya hati kamu. Jika ketika aku masih hidup dan bersama kamu, kamu sudah memberontak terhadap Tuhan, apatah lagi selepas aku mati nanti." Dalam erti kata lain, Musa berkata, ketika aku masih hidup pun kamu sudah memberontak terhadap Tuhan, dan aku perlu menjadi pengantara, aku perlu masuk campur dan bersujud memohon belas kasihan Tuhan demi kamu. Jadi jika aku mati, apakah yang akan berlaku kepada kamu? Oleh itu Musa mengumpulkan di hadapannya semua para tua-tua, semua suku dan semua pegawai supaya dia dapat menyampaikan firman ini kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Dia berkata, "Aku akan bercakap kepada mereka sekarang. Aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap mereka, kerana aku tahu bahawa selepas kematianku kamu pasti menjadi sangat rosak dan berpaling daripada jalan yang telah aku perintahkan kepada kamu. Pada masa yang akan datang, bencana akan menimpa kamu kerana kamu akan melakukan kejahatan di mata Tuhan dan membangkitkan murkanya dengan apa yang dibuat oleh tanganmu. Mereka akan membuat berhala dan menyembahnya, dan itu akan membangkitkan kemarahan Tuhan." Musa berkata, "Biar aku bercakap secara langsung kepada kamu, dan kamu pula wajib menyampaikannya kepada anak-anakmu." Ini berkait dengan maksud Shema, sesuatu yang sepatutnya kamu pelajari dalam kelas Bible kamu, kerana di sekolah mereka mengajar tentang Shema. Shema mengatakan bahawa ketika kamu berdiri, ketika kamu berjalan, kamu mesti mengajar anak-anakmu, kamu harus mengikat firman itu pada tanganmu dan menuliskannya pada dahimu. Ini berasal dari Ulangan bab 6 ayat 4 hingga 7. Musa berkata, "Ini adalah firman Tuhan," dan dia memerintahkan mereka meletakkannya di sebelah tabut Tuhan. Setiap kali tabut Tuhan dibawa keluar, mereka akan melihat kitab Taurat dan diingatkan bahawa Musa telah menjadikan langit dan bumi sebagai saksi terhadap mereka, supaya mereka sentiasa mengingati firman itu. Kemudian kita pergi kepada Yosua bab 8 ayat 34 untuk melihat apa yang berlaku. Mereka tidak mengingat Tuhan mereka yang telah menyelamatkan mereka daripada tangan semua musuh mereka. Mereka juga gagal menunjukkan kebaikan kepada keluarga Yerubbaal atas segala kebaikan yang dilakukan oleh keluarga itu kepada mereka. Dalam Ulangan 31, Musa berkata, "Kamu adalah bangsa yang memberontak. Ketika aku masih hidup kamu sudah memberontak, dan apabila aku mati, apatah lagi kamu akan memberontak." Dan kemudian dalam kitab Yosua kita melihat bahawa mereka memang melakukannya. Hari ini kita memiliki firman Tuhan di tangan kita, dan Roh Kudus juga hadir di dalam kita. Namun kita masih dengan sengaja melakukan perkara yang tidak benar di mata Tuhan. Kita mungkin tidak sujud kepada berhala fizikal, tetapi kita mengasihi perkara lain lebih daripada Tuhan, dan apa sahaja yang kita kasihi lebih daripada Tuhan menjadi berhala, meskipun berhala itu tidak wujud secara fizikal. Yosua menerima arahan yang sangat teliti, dan dia memimpin umat itu masuk ke tanah perjanjian dengan penuh hati-hati, dan untuk suatu tempoh mereka hidup dengan baik. Ulangan bab 29 ayat 9 berkata, "Berhati-hatilah mengikut segala ketetapan perjanjian ini supaya kamu beroleh kejayaan dalam segala pekerjaanmu." Mengapa ulangan disebut di sini? Kerana Musa sedang membicarakan sesuatu yang penting. Terdapat 2,5 suku, orang Ruben, orang Gadi,
dan setengah suku Manasye yang mengambil tanah mereka sebelum menyeberangi sungai Jordan. Mereka datang kepada Musa dan berkata, "Kami tidak mahu menyeberangi Jordan, berikan tanah ini kepada kami." Musa berkata, "Kita telah menakluk tanah ini dan memberikan sebagai bahagian pusaka, tetapi mereka tetap mahu tinggal di sebelah sana Jordan dan tidak mahu memasuki tanah perjanjian." Yosua kemudian mengingatkan mereka sekali lagi dalam Yosua 24, supaya berhati-hati dan mentaati segala perintah. Semua amaran ini juga diarahkan kepada kita hari ini. Berhati-hati, berhati-hati, apakah yang kita harus berhati-hati tentangnya pada masa akan datang? Apa yang sedang berlaku di Malaysia? Adakah kita benar-benar bebas untuk memberitakan Injil? Jawapannya ialah ya dan tidak. Kita masih boleh memberitakan Injil, kita boleh berkongsi Injil dengan bebas kepada orang Hindu. Kita boleh memberitakan Injil kepada orang Cina, mereka lebih terbuka. Tetapi bagi orang Melayu, undang-undang telah ditetapkan yang menghadkan apa yang boleh dikatakan, kerana undang-undang negara menyatakannya begitu. Apabila undang-undang manusia berkata, tidak boleh, tetapi pencipta berkata, kamu mesti, kita mendapati diri kita dalam situasi yang sukar. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa Tuhan menempatkan aku dalam keadaan ini? Mengapa Dia tidak meletakkan aku di tempat yang lebih mudah, di mana aku boleh berkhutbah dengan bebas dan kemudian pulang? Kita sering mahukan jalan yang mudah, tetapi apabila Tuhan berkata, pikul salib, salib itu mungkin tidak mudah. Setiap daripada kita memikul salib, bukan salib yang tergantung pada rantai atau perhiasan, tetapi salib sejati mengikut Kristus. Yosua membawa umat itu menyeberangi sungai Jordan ke tanah perjanjian, dan di sana dia mempunyai banyak sistem yang perlu didirikan dan banyak perkara yang perlu disingkirkan. Dalam Yosua 20 dan bab-bab sekitarnya, mereka pergi berperang melawan kota Ai, tetapi kerana seorang lelaki berdosa terhadap Tuhan, mereka kalah dan 36 askar mati. Orang Ai mengejar orang Israel seperti anjing, dan orang Israel melarikan diri. Mereka berkata, Ai jauh lebih kecil daripada Jericho, bagaimana kita boleh kalah? Mereka berkata, 2,000 askar sudah cukup untuk mengalahkan mereka, kerana dari luar semuanya kelihatan betul, tetapi mereka salah kerana dosa berada di dalam perkemahan. Ini mengajar kita bahawa apabila kita menjadi terlalu yakin, kita membuka ruang untuk kejatuhan. Sebab itulah firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk sentiasa rendah hati, jangan fikir diri kita lebih tinggi daripada orang lain, ambil tempat yang rendah. Jika seseorang datang dan berkata, mengapa kamu duduk di situ? Apabila seseorang berkata, mari ke depan, maka pergilah ke depan, itu perkara biasa. Oleh itu kita mesti merendahkan diri. Ketika kita memasuki tahun 2026, saya tahu kita semua menginginkan kerendahan hati, dan apabila kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia akan meninggikan kita. Tuhan berkata kepada kita seperti Dia berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebahagian daripada kita sedang berharap sesuatu pada tahun yang akan datang, berdoa agar sesuatu berlaku, dan kita tidak tahu bagaimana atau bila Tuhan akan menjawabnya. Tetapi apa yang saya maksudkan ialah dengan iman kita dapat menggerakkan gunung. Secara individu, mungkin sukar, tetapi sebagai satu tubuh Kristus, apabila kita bersatu dalam kasih Kristus dan berdoa dalam kesatuan, kita dapat mengatasi segala sesuatu. Ketika orang percaya berdoa bersungguh-sungguh untuk Petrus yang berada di dalam penjara, Tuhan telah pun menjawab doa mereka dengan membebaskannya, dan ketika Petrus mengetuk pintu, mereka masih berdoa. Begitulah cara Tuhan bekerja. Oleh itu kita mesti belajar daripada semua ini dan bertanya kepada Tuhan, pada tahun 2026, apakah yang harus aku lakukan? Kadang-kadang saya melihat kekosongan atau kekurangan, tetapi Tuhan mengingatkan saya tentang Habakuk, walaupun pohon ara tidak berbunga, walaupun tiada lembu di kandang, aku tetap akan bersukacita di dalam Tuhan. Itu menguatkan saya.
Saya mesti belajar untuk bersukacita dalam setiap ujian dan terus maju. Tuhan itu baik. Tuhan bersama kita. Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan mengabaikanmu." Janji ini bukan hanya dalam Perjanjian Lama. Dalam Ibrani 13, Tuhan sekali lagi berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu atau mengabaikanmu." Tuhan mahu menguatkan kita. Mazmur 1 mengajar kita supaya tidak berjalan bersama orang berdosa atau duduk di antara pencemooh. Jauhi semua itu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kamu dan saya akan seperti pokok yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya dan daunnya tidak layu. Saya melihat Pastor Palani, berumur 77 tahun, dan dia masih boleh memandu dan melakukan banyak perkara. Puji Tuhan. Saya pula dalam lingkungan 60 tahun dan saya berkata kepada diri saya supaya tidak menyerah kepada kelemahan, kerana Tuhan memberi kekuatan untuk mengatasi. Tuhan memberikan kita contoh supaya kita boleh berkata, "Tuhan telah menguatkan saya, dan Dia juga akan menguatkan orang lain." Ada seorang saudari berkata, "Saya mahu berlari dan saya teringat sepupu dan anak saudara saya yang pernah cedera. Salah seorang memerlukan pembedahan yang berharga 65,000 dan ibunya berkata bahawa nasib baik insurans menampung kos itu." Tuhan mahu kita berhati-hati. Tuhan mahu kita dikuatkan. Tuhan mahu kita hidup menurut firman-Nya. Biarkan firman berbicara kepada kita, dan selagi kita hidup menurut-Nya, apabila kesusahan datang, Dia akan memegang tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji-Mu atas kebaikan-Mu. Ya Bapa Tuhan, terima kasih kerana mengajar kami menjadi anak-anak yang taat kepada firman-Mu. Kami telah melihat dalam kitab Ulangan dan dalam kitab Yosua bahawa selepas kematian Yosua, dalam kitab Hakim-Hakim, umat itu melupakan apa yang Tuhan telah lakukan. Mereka kembali kepada penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan, dan kemudian Tuhan mengutus orang Midian, orang Filistin, dan lain-lain untuk menyerang umat-Mu. Bapa, saya berdoa dalam nama Yesus agar kami belajar untuk taat kepada firman-Mu supaya kami tidak menghadapi musuh dengan kekuatan kami sendiri, kerana Engkaulah yang akan berperang bagi pihak kami. Engkau berkata, "Diamlah, aku akan berperang untukmu." Tuhan, tolong kami untuk diam dalam firman-Mu. Engkaulah yang akan berperang bagi kami. Pembalasan bukan milik kami, pembalasan adalah milik-Mu. Tugas kami adalah untuk berehat dalam kehadiran Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, "Datanglah kepadaku, dan aku akan memberi kamu kelegaan." Itu tidak berhenti di situ. Dia juga berkata, "Kokku tidak membebankan." Jika aku membawa kokku sendiri, ia akan menjadi berat dan membebankan, tetapi kok penyerahan kepada kuasa Tuhan tidak akan membebankan aku. Engkau akan mengangkat beban daripadaku, dan Engkau akan meletakkan firman-Mu di dalam hatiku untuk kehidupan harianku. Bapa, kami berterima kasih dan memuji-Mu kerana mengasihi kami. Dalam nama Yesus. Amin.